Imamat bab 16 sering dianggap bab yang paling penting dalam seluruh kitab Imamat. Disinilah aturan hari pendamaian atau Yom Kippur ditetapkan. Mari kita fahami ringkasan bab ini, maksud simbolik di sebaliknya, dan bagaimana pengorbanan ini digenapi secara sempurna. Shalom, dan selamat datang kembali di Dom Journey of Faith. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Imamat pasal 16 yang menjelaskan tentang hari pendamaian. Bab ini merupakan salah satu bahagian yang sangat penting dalam buku Imamat. Mari kita lihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui bab ini. Imamat 16 bermula dengan peringatan Tuhan kepada Musa selepas kematian dua anak Harun, Nadab dan Abihu. Tuhan memberikan arahan khusus kepada Harun sebagai imam besar tentang bagaimana dia harus masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Harun tidak boleh masuk sesuka hati. Dia perlu mengikuti aturan yang Tuhan telah tetapkan. Pada hari pendamaian, Harun perlu membawa korban untuk dirinya sendiri dan untuk umat Israel. Dia juga perlu mengambil 2 ekor kambing jantan untuk umat. Kedua-duanya akan digunakan dalam satu upacara yang sangat istimewa. Satu kambing dipilih sebagai korban bagi Tuhan, sementara satu lagi ditetapkan sebagai kambing Azazel yang akan dilepaskan ke padang gurun selepas dosa-dosa umat dilambangkan dipindahkan kepadanya. Harun kemudian masuk ke tempat Maha Kudus dengan darah korban. Darah itu digunakan untuk mengadakan pendamaian bagi tempat kudus, mezbah, imam dan seluruh umat. Ini menunjukkan bahawa dosa bukan perkara kecil di hadapan Tuhan. Dosa membawa pencemaran dan memisahkan manusia daripada Tuhan. Namun Tuhan menyediakan satu jalan untuk pendamaian. Setelah seluruh upacara selesai, Harun meletakkan kedua-dua tangannya ke atas kepala kambing yang masih hidup dan mengakui segala kesalahan serta dosa umat Israel. Kemudian kambing itu dihantar ke padang gurun melalui seorang yang telah ditentukan. Dengan demikian, secara simbolik, dosa-dosa umat dibawa jauh daripada mereka. Hari pendamaian merupakan hari yang sangat serius. Setelah seluruh upacara selesai, Harun meletakkan kedua-dua tangannya ke atas kepala kambing yang masih hidup dan mengakui segala kesalahan serta dosa umat Israel. Kemudian kambing itu dihantar ke padang gurun melalui seorang yang telah ditentukan. Dengan demikian, secara simbolik, dosa-dosa umat dibawa jauh daripada mereka. Hari pendamaian merupakan hari yang sangat serius. Umat diperintahkan untuk merendahkan diri dan tidak melakukan pekerjaan biasa. Mereka harus berhenti dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Pada penghujung bab ini, Tuhan menegaskan bahawa upacara tersebut harus menjadi ketetapan bagi umat Israel. Tujuannya ialah supaya mereka dapat disucikan daripada segala dosa mereka di hadapan Tuhan. Mesejnya, Tuhan bukan sahaja mahu mengampuni dosa kita. Tuhan mahu membersihkan dan memulihkan hubungan kita dengannya. Imamat 16 menunjukkan bahawa dosa mempunyai akibat. Manusia tidak boleh menganggap dosa sebagai sesuatu yang ringan. Tetapi pada masa yang sama, kita melihat kasih Tuhan. Tuhan sendiri menyediakan jalan pendamaian. Dalam perspektif Kristian, semua sistem korban dalam Perjanjian Lama menunjuk kepada pekerjaan Kristus. Yesus menjadi penggenapan korban yang sempurna. Apa yang digambarkan melalui pelayanan imam dan korban akhirnya menemukan penggenapannya dalam Kristus. Kita tidak perlu datang kepada Tuhan dengan usaha kita sendiri untuk mendapatkan pengampunan. Kita datang melalui Kristus. Cuba kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, adakah saya benar-benar menyedari betapa seriusnya dosa? Kadang-kadang kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada memeriksa hati sendiri.
Kita menjaga apa yang kelihatan di luar, tetapi Tuhan melihat jauh lebih dalam. Hari pendamaian mengingatkan kita bahawa Tuhan mahu umatnya datang kepadanya dengan hati yang rendah dan jujur. Bukan untuk menyembunyikan dosa, bukan untuk membenarkan kesalahan, tetapi untuk mengakui dosa dan menerima pengampunan Tuhan. Mungkin ada perkara dalam hidup kita yang selama ini kita cuba sembunyikan: kesakitan, kepahitan, kemarahan, kesombongan, dosa yang berulang, atau sesuatu yang kita tahu tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, bukan kerana kita sempurna, tetapi kerana Dia menyediakan jalan untuk kita kembali kepadanya. Pelajaran ini mengingatkan kita akan 5 perkara ini. Pertama, jangan anggap dosa sebagai perkara kecil. Periksa hati kita secara jujur. Tanya diri, adakah ada sesuatu dalam hidup saya yang perlu saya serahkan kepada Tuhan? Kedua, datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Kita tidak perlu berpura-pura bahawa kita baik-baik sahaja. Tuhan sudah mengetahui keadaan hati kita. Kita boleh datang kepadanya dengan kejujuran. Ketiga, terimalah pengampunan Tuhan melalui Kristus. Jangan terus hidup dalam rasa bersalah selepas kita benar-benar bertaubat. Percayalah kepada kasih karunia Tuhan. Keempat, belajar meninggalkan dosa. Pertobatan bukan hanya berkata, "Tuhan, ampunkan saya." Pertobatan juga bermaksud berpaling daripada jalan yang salah dan memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Dan yang terakhir, kelima, hidup dalam kekudusan. Pengampunan Tuhan bukan lesen untuk terus hidup dalam dosa. Sebaliknya, pengampunan seharusnya membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan mahu hidup menurut kehendak-Nya. Sahabat yang dikasihi, mungkin hari ini hati kita terasa berat kerana kesalahan masa lalu. Mungkin kita sedang membawa rasa bersalah yang sudah lama, atau mungkin kita sedang berjuang dengan dosa yang sama berulang kali. Ingatlah, Tuhan masih membuka jalan untuk kita kembali kepadanya. Jangan lari daripada Tuhan kerana rasa bersalah. Datanglah kepadanya, akuilah dosa kita, bertaubatlah, dan percayalah kepada pengampunan yang Tuhan sediakan melalui Yesus Kristus. Biarlah hari ini menjadi satu titik perubahan, bukan kerana kita kuat, tetapi kerana Tuhan itu penuh kasih, adil dan setia. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kerana Engkau menyediakan jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ajarlah kami untuk tidak menganggap dosa sebagai perkara kecil. Periksalah hati kami dan tunjukkan kepada kami apa yang perlu kami tinggalkan. Berikan kami hati yang rendah hati untuk mengakui kesalahan. Berikan kami kekuatan untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Terima kasih kerana melalui Yesus Kristus, kami mempunyai pengharapan akan pengampunan dan pemulihan. Tolonglah kami untuk terus berjalan bersama-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika renungan daripada Imamat 16 ini memberkati Anda, jangan lupa like, subscribe dan share video ini supaya lebih ramai dapat belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuliskan di ruangan komen, "Saya mahu hidup dekat dengan Tuhan." Teruskan perjalanan kita dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi dalam Imamat 17 di Dorm Journey of Faith. Tuhan memberkati dan menyertai perjalanan iman kita.